Assalamualaikum Koma. Hai, hari ini Malaysia at My Local bawa kita ke Kilang proses kayu arang di Kuala Sepetang. Yeay, mau kita tengok. Mau Koma. Naik bukit tengok awan bergerak, petang singgah bandar cerita makin dekat. Dari kampung ke kota semua ada warna, setiap langkah ni rasa hidup sempurna. Dengan cerita, kilang ni telah berusia lebih daripada 80 tahun. Apa kata kita dengar sendiri cerita daripada pemilik? Jom! Kilang ini diusahakan sejak 1940-an. Sejak datuk saya pada masa itu dia berusahakan menghasilkan arang tahun lebih kuranglah 1940-an sehingga hari ini kilang ini dah berumur lebih kurang 80 lebih tahun. Kami masih menghasilkan arang dengan cara yang tradisional menggunakan kayu bakau. Kami sebagai pengusaha arang kami dapat lesen untuk menghasilkan arang. Tapi lesen itu terpaksa kami buat pembayaran, cukai pun kami terpaksa bayar juga, semua itu mengikutlah standard perindustrian. Sebelum kita mengeluarkan hasil arang ni, kita ada buat satu sempadan untuk hutan simpan. Hutan simpan tu dikawal 100% pejabat hutan yang handle. Okay, daripada situ, kita akan buat satu border ataupun orang panggil sempadan untuk setiap hasil yang dikeluarkan. Daripada situ juga kawalan daripada orang cakap penerbangan untuk keluarkan kayu arang ni pun dibuat. Daripada situ dan ke sini pun kita buat perkawalan. Kalau tak buat perkawalan, habislah hutan kita. Sebab kami hutan simpan kekal. So setiap apa yang dibawa keluar akan dikawal oleh pejabat hutan. Oh, it's very fascinating because I think it's a very old established factory. Before we come, we always imagine that you burn the wood, then you get charcoal, but it's a totally different process. We don't realize that it is such a natural process and it takes so long. But what also impresses me is that the way they harvest the mangrove, and how they preserve the mangrove forest, that you cannot harvest the trees until they're at least 30 years old. And they only harvest in blocks. So it makes the mangrove forest very sustainable. It also makes this industry very sustainable. And I believe the way they do it, they produce very good quality charcoal. And I'm informed by my friends in Japan that this is the charcoal they go for. Kalau korang nak tahu, selain memproses kayu arang, kilang ini juga mengeluarkan beberapa produk komersial. Antaranya ialah mangrove vinegar, charcoal soap, hair shampoo dan dishwash liquid. Produk-produk ini adalah sangat berguna untuk seharian kita. Okey Koma, setakat ini saja video kita kali ini. Kalau ada tempat yang menarik untuk kami terokai, sila komen.